rancangan masakan paling panas di Malaysia. Ketuk-ketuk Ramadan ini dibawakan oleh Saji, sentuhan keajaiban. Boleh pusing macam gini ya. Oh, alhamdulillah. Terima kasih anda di rumah kerana masih lagi setia bersama sis sepanjang Ramadan dan rancangan masakan paling panas sepanjang Ramadan. Ketuk-ketuk. Ketuk-ketuk Ramadan. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah sis sekali lagi berada di Tesco Chain. Apa khabar orang Melaka? Oh, dahsyat betul orang Melaka ya. Siapa agaknya artis akan bersama dengan sis hari ini? Artis ini dulu hilang. Tiba-tiba muncul balik. Muncul pula dengan imej yang berbeza. Kalau dulu imej seksi, sekarang ni dah berhijab. Alhamdulillah. Dia telah kembali ke pangkal jalan. Siapa agaknya selebriti itu? Terus bersama si rancangan masakan paling panas sepanjang Ramadan. Ketuk-ketuk. Alhamdulillah. Ha, ha. Nampak kalau and very natural. Kalau dia macam ni juga kalau makeup kan. Semua kiblat ada. Ini ada. Macam-macam jenis ada. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam sehat. Selamat berpuasa. Ya Allah, dah insaf. Alhamdulillah. Itulah si cari Erin dekat Melaka ni. Sebab peminat bagi tahu sis, Erin dah berhijab. Baru lagi lah. Ada okey lah, sebab baru lagi lah. Kita nak jadi orang yang pertama kan. Tanya Erin kenapa tiba-tiba terasa diri tu nak berhijrah kan. Yang penting Erin pakai tudung lagi cantik kan. Dah tahu sangat dah. Tak payah. Tak ada. Sis tak boleh. Tak nak. Apa salahnya? Kau daripada sebelum kau kahwin, sis nak terjang kau sampai kau dah kahwin. Tetap okey uat dengan sis eh. Kau boleh cerita tak boleh marah. Malu tau. Oh, dah boleh berlakon pula dah sekarang. Kata dulu dah tak nak berlakon sebab dah kaya. Ada orang cakap kau dah tak nak berlakon sebab dah kaya. Siapa cakap tu? Siapa pula yang siku-siku sis ni? Okey, anda di rumah jangan ke mana. Kalau dia tak nak pun tak apa. Dia ingat dia seorang aja artis yang dekat Melaka ni. Ingat sis. Hebat sangat betul-betul kau ingat lelaki kau kaya. Kau boleh action dengan sis. Tak payah. Kita Ramadan, alhamdulillah. Oh, bye sis. Bye. Dah kau jangan tegur-tegur sis lagi kalau jumpa kau mana ya. No more, I don't love you anymore. Jap jangan pencak. Okay, jangan. Sorry. Tenang. Apa lagu? Hello. Dia cakap dia tak pandang langsung rancangan ketuk Ramadan ni. Tak baik buat Fina tau. Konon-konon ni rancangan sini tak glamour untuk dia. Tak ada lah. Tak bagi dia tampil lagi. Daripada dulu, daripada dia anak dara, sampailah dia dah ada anak seorang, si Terja dia tak sudi, okey? Janganlah. Tapi disebabkan sokongan padu orang-orang Melaka, membuatkan Erin terpanggil untuk sama-sama dengan si dalam ketuk-ketuk Ramadan. Rancangan masakan paling panas sepanjang Ramadan ya. Nervous semua. Okey, nah kita awesome dulu. Antara si dan Erin Malik, siapa agaknya yang akan masak dulu? Okey, penyokong Sheila Rosley ada ke? Ada. Penyokong Erin Malik dah standby ke? Ya. Okay, one. Okay, 1, 2, go!
tak? Tak. Maknanya sis dah kalah. Okey, sis akan masak resepi yang ringkas. Sis tahu Erin dah menjadi seorang isteri. So bila jadi isteri ni mesti nak belajar pelbagai resepi untuk membahagiakan suami kan? Hello, penting tau bahagiakan suami. Okey, antara cara untuk membahagiakan suami adalah Masak. yes, masak. Dan hari ni sis nak buat jemput-jemput je. Senang ke sis? Okey, masaklah Erin masak. Kau kata senang? Tak senang je tu sis. Ingat sis nak masak yang sedap-sedap sikit. Oh, tu tak sedap lah. Taklah. Hey, sis 13 tahun tau buat ketul-ketul Ramadan. Orang tak pernah lagi cakap resepi sis tak sedap tau. Untuk orang yang pertama, hina sis. Ketuk-ketuk Ramadan. Ketuk-ketuk Ramadan. Ketuk-ketuk Ramadan. Ketuk-ketuk Ramadan. Alhamdulillah, terima kasih kepada anda yang masih lagi setia di depan kaca TV itu menonton sis dan juga Erin Malik. Kami masih lagi berada di Tesco Chain Melaka Ketuk-ketuk Ramadan. Alhamdulillah. Okey, anda di rumah memanglah kalau dengar dia punya tajuk album, jemput-jemput memang orang kata macam alah Sheila Rosie, jemput-jemput je kan? Tak, tapi sedap. Nampak orang tengok barang je dah sedap. Rupa kan? Okey, sis nak tunjukkan resepi yang ringkas. Yang sis rasa kebanyakan penonton di rumah memang suka resepi yang ringkas dan cepat. Okey, dan ketuk-ketuk Ramadan dah berapa tahun ni Erin kan? Kalau dulu ketuk-ketuk Ramadan ni selalu ditonton oleh suri rumah. Mak-mak, makcik-makcik, kakak-kakak, isteri-isteri. Tapi sekarang ni budak-budak kecil pun dah tengok ketuk-ketuk Ramadan, betul tak? Alhamdulillah ya. Okey, resepi sis hari ni adalah jemput-jemput tahu. Alright, jemput-jemput tahu of course menggunakan tahu. Okey, menggunakan tahu dan tahu tu hendaklah kita lenyek sebegini. Daun bawang, menggunakan sedikit udang kering, bawang putih, bawang merah, menggunakan sedikit tepung beras, cili merah, telur. 2 biji telur, sis tambahkan sedikit jagung, udang segai dan udang ni kita kena tumbuk dia. Kalau potong kecil tak sedap? Well, itu resepi Erin lah. Ini resepi sis tumbuk. Masukkan tahu. Masukkan semua bahan ke dalam. Senang saja. Yang ini jangan kata mak-mak. Kalau kata kita nak suruh anak dara kita tu rajin masuk dapur, kita suruh dia buat benda-benda yang simple, yang ringkas. Kita masukkan cili. Selain daripada dia memberi sedikit kepedasan, dia juga memberi warna pada jemput-jemput tahu kita. Saya letakkan udang kering. Ya. Masukkan udang. Okey, jangan lupa masukkan bawang putih dan juga bawang merah. Gaul-gaul dia macam tu. Okey. Masukkan jagung. Masukkan telur ke dalam. Jangan lupa masukkan garam tau. Kau dah tengok warna, kadang-kadang kan lupa pula nak masukkan garam kan. Lebih kurang dalam 2 sudu tepung beras. Okey, kita kacau lagi. Kita gaulkan sampai dia sebati antara satu sama yang lain. Okey, dan bolehlah kita goreng dengan menggunakan minyak saja tanpa kolesterol. Ketuk-ketuk Ramadan, alhamdulillah. Sis menuangkan minyak saja tanpa kolesterol ke dalam kuali sis ya. Tadi kan Erin semasa kita berehat untuk memberi laluan kepada penaja, penonton di sini yang mengajukan soalan kepada sis. Sis, andai katalah adunan ni cair, macam mana nak buat? Pada sis ya, itu soalan yang baik, tetapi sebenarnya dia tidak akan cair. Sebab apa? Sebab sis tak menggunakan air pun untuk membancuh jemput-jemput ini. Yang mungkin penonton confuse ya bila kita cakap jemput-jemput, mereka ingatkan jemput-jemput pisang ke, jemput-jemput bawang ke, jemput-jemput ikan bilis ke. Ini jemput-jemput tahu tak payah gunakan air. Dan sementara kita tunggu minyak kita panas, seperti biasa saya akan tanyakan soalan panas kepada Erin Malik. Soalan apa sih? Ada orang cakap Erin sejak kahwin ni dah tak pandang dah dunia lakonan ni. Sebab katanya dah hidup tu dah mewah sangat, dah tak pandang dah semua. Tak baik tu cakap macam tu sis. Bukan sis. Apa? Peminat kau. Tak adalah mana ada sikit. Lepas kahwin, after 3 months saya dapat baby kan. Masa tu Morning Smith teruk sangat. Okey. Saya tak nak buat apa-apa. Lepas awal kan in pregnancy kan it was a twin. So memang alahan tu teruk sangat. Azmi kata tak apalah. For now stop sekejap. Tiba-tiba dah towards the end dah lepas bersalin tu baby keluar, dia ingat nak kerja balik after 3 months. Tak boleh lah Aziz. Tak boleh eh? Fully breastfeed. Okey. Ini anak Erin dengan Erin macam rapat sangat. Ya. Oh, susah lah. Erin tak ada main je seorang. Okey. So apa kes pula tu orang keluarkan gambar-gambar Erin Malik yang tidak berhijab sedangkan mereka tahu Erin Malik dah pun berhijrah?
Entahlah, tak ambil pot dah sebab dia tak ada cerita pasal Erin dah sih sebenarnya. Kan? Tak pasal anak, Erin kurang sikit tunjuk gambar anak. Okey, koalisi dah panas. Bila kita cakap pasal jemput-jemput, memang saya akan gunakan tangan, betul tak? Jemput. Untuk kita jemput dia. Okey, bila kita jemput dia tu, kita ikut pada saiz, ya, dan kita masukkan ke dalam bismillahirrahmanirrahim. Jangan guna terlalu banyak garam ya, sebab jemput-jemput ni bila dia kering, rasa masin dia akan bertambah. Ya. Dah pun siap jemput-jemput tahu sis. Senang kan? Senang. Senang tak Yus? Okey, nak buat tak nanti? Ketua-ketua Ramadan sentiasa menyajikan resepi yang ringkas, tapi yang penting meletup. Okey, ketua-ketua Ramadan, alhamdulillah. Ketua Ramadan. Sis! Ramadan. Macam nak masak ni. Apa masak sangat ni? Tak, bukan Aries kan nak masak apa. Cuba terus Saya nak masak daging dendeng. Ambillah, pilihlah daging. Selalu ini pergi dah siap. Tiba-tiba kali ni rasa Memang dia memang boleh potong je mana bahan kau nak, ambil bahagian kau nak. potong. Sekejap ya, pisau. Okey. Ambil yang banyak isi sikit. Tak isi. Tak lah, lama. Aries lah. Ini besar dia besar Erin ni. Nak buat macam mana? Belah mana nak? Orang beli dah siap dah lah. Kita memang suka menduga kecerdikan selebriti. Okey, I tak cuci tangan lagi. Tak apalah, potong je lah. Mana boleh macam gitu? Macam mana? Hei, kau ingat dia potong kek ke? Kena nak tanya dengan hello. Wow. Ni abang daging sis. Abang daging pula. Macam mana nak potong daging ni, Cik Abang? Daging mana? Bagian lembut lah sis. Bagian crispy sikit. Crispy? You tumbuk-tumbuk kan tu. Goreng crispy lah sikit. Okey, alright. Dan lemak sikit. Dia nak yang bahagian kurang lemak. Dekat mana bahagian kurang lemak? Wow. Dah dalam ni sis. Wow. Oh, itu dia. Bahan. Alah sejahat tau. Taklah kau tadi, lah kau kan tengok si punya jemput-jemput tu. Bukan je sis tu. Tu saya cakap, alamak kenapa hari ni bisa datang semasa jemput-jemput. Masa sedap sikit yang kau kuah ke. Yang makan dengan nasi ke. Wow, tapi tadi tu okey kan? Sedap sangat. Yang ini daging. Daging. Sebenarnya kalau daging ni kita dah rebus dengan asam jawa. Memang tumbuk kasar macam ni tu bukan kasar-kasar je. Okey, menggunakan sedikit air asam jawa lah. Bawang kecil. Bawang putih. Boleh kita mulakan? Boleh. Okey, menggunakan minyak saji sudah semestinya tanpa kolesterol yang akan memberi sentuhan keajaiban pada masakan Erin Malik. Okey, kenapa tiba-tiba Erin nak jaga badan sangat-sangat? Nak berlakon balik ke ataupun nak fokus dalam rumah tangga? Betul? Jangan cakap tak nak nanti. Not yet. Nanti tu bila? Sekarang ni tu macam-macam artis sekarang ni kan. Biarlah dulu. Sekarang ni kita punya saingan. Besar saingan dia. Jadi kalau lama sangat tinggalkan dunia lakonan ni, mungkin lama-lama peminat pun dah lupa. Dan terus InsyaAllah buat comeback balik lah. Sis pun dah biasa bekerja dengan Erin Malik. 2-3 drama dah bekerja dengan Erin. Erin seorang pelakon yang sangat committed dengan apa saja watak yang diberikan kepada Erin. Thank you. Getar-getar ni. Getar-getar ni, nampak tak? Bila kita nak menggoreng daging ni, jangan letakkan daging tu terlalu banyak sebab nanti dia akan mengganggu proses gorengan itu. Maknanya nanti daging tu sepatutnya masak dengan sempurna, tapi dia ada bahagian-bahagian dia saja yang masak, yang lain tu mungkin masak tapi kurang garing. Jadi jangan kita letakkan terlalu banyak daging kepada setiap gorengan kita. Okey, anda yang ada di tas kau, nak tak barangan saji? Nak. Soalan sis, berapa tahun umur anak Erin? Angkat tangan mana? Okey, come. Kat sini. Nama siapa? Nora. Okey. Berapa umur anak Erin? Tahun 9. Kenapa tutup mulut? Malu. Oh, malu. Berapa? Berapa? 6 bulan. 6 bulan. Tak apa. Salah pun tak apa. Kita bagi hadiah. Ketua Ramadan, terima kasih saja. Mana? Alhamdulillah. Tak bersyukur langsung. Ketua Ramadan, alhamdulillah. Terima kasih Saji. Alhamdulillah. Terima kasih. Nama awak siapa sayang? Naulia anak kamu. Okey. Berapa tahun Erin Malik dah berkahwin? 2 tahun. Betul? Betul. Hello.
Itu jawapan test dia. Dah berapa tahun sis ni kahwin dengan Abang Jinggo tu? 20. Kau memang hebat. Bagi dia lagi satu hadiah. Nampak ni ha? Kita ada Tesco biskut mentega. Ni, Sunbear. Ketul-ketul Ramadan? Alhamdulillah. Dia punya alham tu kan alham. Dapat 2. Nah, kalau dapat 1 alhamdulillah, dapat 2 alham. Ketul-ketul Ramadan. Ketul-ketul Ramadan. Ketul-ketul Ramadan. Alhamdulillah, okey, daging dapur ni goreng dengan sempurnanya. Sekarang ni si rasa Erin nak tumis mamban yang ditumbuk dengan menggunakan minyak saji tanpa kolesterol yang akan memberi sentuhan keajaiban pada daging dendeng. Okay, sekarang nak masuk mana dulu? Ni dulu. Cili dulu Tak. Ini dulu. Lain ni. Asal cili pula apa yang kat Masuk tak apa. I nervous lah masak dia pakai ember ni. Kalau kat dapur tu seorang je. Bismillahirrahmanirrahim. Nasi goreng je dekat sini. Okey, So bawang putih lebih kurang dalam 2 ulas. Okey, kita tumis bagi dia wangi. Bau dia sedap. Tak bau pun. Tipu lah. Mami nak cakap tipu. Jangan. Dah ada. Lambat sikit sampai kat kau. Nama siapa kat sini si nak tanya? Nama siapa? Biasa masak rumah ke? Ya. Masak Anak berapa? Coming soon. Cuba kau. Kata kau ada banyak tolong orang rumah kan? Nak tengok kau kekok tak kekok. Okey, Erin. Ya, sis. Senang sikit hidup kita sebab ada pembantu. Jadi kita boleh berkongsi-kongsi. Kan? Okey, Erin balik. Erin kalau bulan puasa suka minum air apa? Air kelapa, air tebu, air soya tu suka. Okey, air tebu. Okey, bercakap tentang air tebu, saya ada tips daripada Kementerian Kesihatan Malaysia yang saya nak kongsikan buat Erin dan juga mereka yang ada di Tesco Cheng hari ini, juga anda di rumah. Kalau rasa nak minum air tebu kena pastikan yang tebu itu dibuang kulitnya dan tebu itu tidak diletakkan di atas tanah dan diletakkan di tempat yang bersih untuk mengelakkan keracunan makanan. Apa cerita? Sebab bau ni. Betul ke tak betul? Kau kau dah rosakkan. Si tak tahu kau kena buat sampai siap. Okey ke? Okey dah, terima kasih. Okey, kita ada hadiah. Hadiah tau. Gitulah. Nampak tak? Besarnya hadiah di sini. Nampak tak? Rezeki awak. Ketuk-ketuk. Ketul Ramadan. Okey, masukkan apa? Cili dah garing? Asam sikit lah. Yang saya tahu bila kita masak dendeng ni dia ada rasa masam-masam sikit kan? Masam, pedas, manis. Alright, okey. Kacau lagi dan Garam? Garam, gula secukup rasa. Kita panggil tak? Kan saya dah kata tengok kalau kau suam-suam kukus tak panggil. Itulah. Ketul Ramadan hanya yang popular dan menutup saja. Nampaklah tahun yang betul lagi. Menutup pun apa sebab kau pakai tudung. Ya ke? Yelah, ada isu baru. Okey, boleh masuk daging. Tahun depan nak pakai apa pula? Kan, mana tahu? Untuk kelainan tiba-tiba kau buka balik ke? Malah cakap. Tak, saya mendoakan insya-Allah, mendoakan semoga kekal hijab tu atas kenapa? Kau makan dia. Astagfirullahalazim. Si baru dia cakap mungkin kau akan buka tudung. Yang nampak dah kau. Saya memang tak puasa lah hari ni. Hey. Apa? Tak apa. Ter. Okey, alright. Okey, telan dulu. Apa? Ya. Kenyang? Nak lagi? Okey, inilah dia resepi yang ringkas tapi sangat menyenangkan untuk kita buat juadah berbuka puasa. Ada pula nasi panas-panas kan? Ada pula sayur bayam tumis air. Aduh mak, kan? Confirm menyelerakan. Juadah buka puasa, alhamdulillah. Daging dendeng, Erin Malik. Tu dia. Yeay. Semua peminat dan juga sis ni nak tahu apa yang membuat Erin terbuka hati nak berhijab? Niat tu dah lama memang ada. Tapi day by day tu bila fikir balik Erin punya surrounding lah, family, friends, adik-adik Erin dan yang dah berhijab semua, Erin kata apa saja kalau Erin cuba dulu pakai satu hari. Tapi masa first time pakai Erin nangis tau. Erin malu. Malu, nangis, nak keluar tunjukkan husband pun malu. Kenapa malu pula bila Erin berhijab? Tak tahulah. Macam betul ke nak buat benda ni kan. Kalau pakai nanti tiba buka nanti orang cakap apa pula. So husband pun tengok kenapa nak nangis. Dia kata tak apalah. Give it a try first. Lepas tu after a week tu Erin pakai selesa, Erin teruskan. And syukur Alhamdulillah after that ada few of my friends juga cakap Erin
aku rasa macam nak juga pakai. So ada few of my friends pun dah pakai dah. Alhamdulillah. Slow lah. Yang penting kita kena buat ikhlas kerana Allah SWT. Itu yang paling penting. Dan insya-Allah sis akan doakan mudah-mudahan ia akan kekal selama-lamanya. Okey, Arina, terima kasih banyak saya ucapkan kerana sudi memeriahkan episod hari ini. Berkongsi resepi bersama dengan penonton di rumah. Okey, kita ada produk kesihatan dan juga kecantikan. Ya, insya-Allah boleh hilang jerawat halus tu. Ya, daripada Dinas. Terima kasih Dinas. Hebat Dinas. Hebat Dinas, hebat sangat. Dan bukan itu saja ya. Saya ada telekong Siti Khadijah. Telekong Siti Khadijah untuk Erin guna pakai dan terus berdoa bukan hanya untuk Erin tapi untuk semua rakyat Malaysia insya-Allah. InsyaAllah. Thank you so much. Dan bukan itu saja. Ada lagi. Ya Allah. Tahun depan nak masuk lagi lah. Weh, Ya. sebab kan dah rajin masak sebab kata nak bahagiakan suami kan? Itu. Iyalah, daripada Kementerian Kesihatan Malaysia. Itu. Wah. Terima kasih KKM. Bukan itu saja. Ada lagi. Kita ada duit raya. Wah. I'm not happy. Sebab every year korang dapat duit raya. Dapat duit raya dari sis. Akhirnya dapat. Ini bukan daripada sis lah. Daripada Puan Nora. Tesco Cheng. Melaka. Ya, Puan Nora. Ni dia Puan Nora. Halus dia orangnya. Okey, Puan Nora. Terima kasih Puan Nora. Thank you for having us. Terima kasih atas layanan yang sangat-sangat bagus ya. Baik daripada Tesco Cheng Melaka. Ya. Macam tak nak bagi je. Itulah. Nak bagi. Duit raya pemenang Tesco. Terima kasih Puan Nora. Terima kasih Tesco Cheng. Okey, terima kasih banyak. So kata-kata terakhir Erin kepada peminat-peminat di luar sana yang sentiasa menyokong